dan kita mengharapkan dengan taufik, dengan petunjuk daripada Allah, kita akan terus berada dalam keadaan yang terbaik dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara jemaah rahmati Allah sekalian, mengambil keberkatan pada tengah hari ini, di antara perkara yang dipesan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya, Imam Ghazali nyatakan dalam usaha kita untuk mencari dan memburu Lailatul Qadar, hati-hati dengan dakwaan ataupun kata-kata yang menyatakan hari itu telah pun berlalu. Sebagai contoh, sekarang kita malam ni malam 28, esok malam 29. Kalaulah bisa kata kita memang bersungguh-sungguh nak cari malam 29 ni, mungkin agaknya mungkin tahun ni malam 29, tiba-tiba dengar berita orang share sana sini, sebenarnya tuan-tuan untuk makluman, atau kadang kita dah lepas dah malam 23 itu, baru nak cadang lama-lama sikit nak iktikaf dekat masjid, tiba-tiba ada orang kata dah terlepas dah malam 23. Kata Imam Ghazali, hati-hati dengan pandangan sedemikian. Nabi SAW pun tak pernah beritahu begitu. Nabi semua nyatakan, carilah pada 10 malam yang terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Justru itu sekarang ini berbagi untuk kita ada satu malam lagi, malam ni malam 28 dan malam ke-29. Dalam satu hadis Nabi SAW juga menyatakan tawaran Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan kepada hamba-hamba yang beribadah pada bulan Ramadan, dan fokuslah pada malam akhir Ramadan. Nabi sebut malam akhir. Kalau kita puasa 29, malam 29 lah. Kalau malam yang puasanya 30, malam 30 lah. Jadi itu yang Nabi nyatakan, ada kemungkinan juga Lailatul Qadar itu berlaku pada malam akhir Ramadan. Apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kalimah salamun hiya hatta matla'il fajr, sifat sejahtera yang Allah tawarkan pada malam yang dipanggil Lailatul Qadar itu sepenuhnya pada satu malam, bermula daripada maghrib, daripada azan maghrib sampailah kepada waktu subuh, maka tidak ada waktu terkecuali. Pukul 8 malam, pukul 10 malam, pukul 3 pagi, pukul 5.30 pagi, sampai azan subuh. Hal itu termasuk dalam malam yang dipuji oleh Allah dengan kalimah salamun. Satu perkataan, Allah nyatakan sejahtera lah. Malam itu sejahtera, orangnya sejahtera, dunia dan akhirat. Kalau kita perhatikan ungkapan Allah dalam Al-Quran ini, ucapannya salah je. Salamun, satu perkataan, sejahtera lah, kalimah daripada Tuhan. Kalimah ini kalau kita baca dalam surah Yasin juga merupakan ungkapan alu-aluan daripada Allah kepada penghuni syurga. Allah berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera, ucapan daripada Tuhanmu, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dekat dunia kita akan dapat ucapan salam itu apabila dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Sekali lagi orang beriman dapat ucapan salam daripada Allah dalam syurga, ketika mana mereka dipersilakan untuk masuk ke dalamnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan salam kita merupakan doa, salam ni doa. Tapi kalau salam itu datang dari Allah Azza wa Jalla yang ada nama Allah As-Salam, Maha Sejahteranya Allah, bermaksud confirm dan pasti hamba itu akan berada dalam keselamatan kedatangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saudara jemaah rahmat Allah sekalian, apa yang perlu kita fokus berbagi pada 2-3 hari ini, 28, 29, 2 hari ini kan, antara nilai yang Allah letakkan dalam surah Al-Baqarah ketika bicarakan tentang Ramadan, ayat 183 surah Al-Baqarah, ayat 184, 185 cerita pasal puasa tu. Tiba-tiba tentang puasa Allah datangkan ayat berikut, dia cerita break sekejap pasal doa. Ayat 186 tentang doa, ayat 187 sambung balik cerita pasal puasa. Tengah-tengah cerita Ramadan puasa, Quran Ramadan puasa, tiba-tiba break cerita pasal doa. Allah nyatakan dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada dalam kalangan manusia bertanya kepadamu tentang aku,
Ada siapa-siapa tanya pada Nabi tentang Allah, bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana rahmat daripada Allah, beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ni sangat dekat. Beritahu kepada hamba-hamba itu aku sangat dekat. Dekat itu macam mana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan makbulkan permintaan daripada hamba-hambaku semua sekali. Berapa hajat yang diminta? 10, 100, 1000. Allah nyatakan semua aku akan tunaikan. Para ulama menyatakan ayat 186 surah Al-Baqarah ini satu keajaiban bagi umat Nabi SAW. Tak pernah ditawarkan hal sedemikian kepada umat-umat yang terdahulu. Kita biasa dengar doa makbul daripada mana? Cerita para Nabi. Nabi dah tentulah doanya semua makbul, Rasulullah dan Nabi-Nabi yang lain. Dan kalau cerita bab doa, tuan-tuan sekalian, kalau kita tadabbur surah Al-Anbiya, cerita surah tu tajuknya para Nabi. Surah Al-Anbiya, dia ada satu nama lain, nama dia surah Istijabah. Surah cerita Allah makbulkan doa. Saya lupa mulai 72 ke 74, tapi cerita Allah rakamkan macam mana dimakbulkan doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Lot, doa Nabi Musa. Allah senaraikan. Kamu tengok contoh-contoh para Nabi ni macam mana doa-doa mereka dimakbulkan. Sebab itu surah itu juga dinamakan dengan surah Istijabah. Nama dalam Quran tu surah Al-Anbiya, merujuk kepada nak beritahu kalaulah Allah pernah berikan tawaran makbul doa ni kepada para Nabi, semua Allah makbulkan. Tiba-tiba kita yang orang biasa, yang orang-orang awam kita ni kan, bukan wali-wali pun kita ni, tiba-tiba ditawarkan apa dia? Uji budak watad da'idha da'an. Aku akan makbulkan semua permintaan mereka. Kalau bahasa mudahnya kita hari ni kan, apa yang kita minta dengan Allah ni tak ada had, tak ada limit, tak ada kota. Minta dengan Tuhan tak ada kota. Kita kalau muat sesama kita dengan manusia ni, cepat-cepat muat nanti dah habis ni. Bila last ni, esok last kena hantar orang ni. Dah hantar orang, minta maaf je dah terlambat dah. Ya, terlambat lah, dah habis lah, doa lain dah minta dulu lah. Itu kalau kita sesama kita minta. Tetapi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada tarikh akhir, tak ada had berapa banyak. Berapa nak letak, berapa nilai, tak ada, tanpa had. Sepenuhnya Allah buka kepada kita. Kerana itu kalau kita lihat dalam satu hadis kursi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibad, Allah buat satu pengisytihar, wahai hamba-hambaku, seandainya kalau semua manusia berdoa dan mereka mohon hajat kepadaku, dan para malaikat, semua malaikat doa, ada permintaan, semua dalam kalangan jin minta, manusia minta, malaikat minta, jin pun minta hajat-hajat mereka. Apa Allah nyatakan, seandainya aku tunaikan semua permintaan makhluk yang minta dengan aku ni, niscaya tidak berkurangan walau sedikit pun khazanah perbendaharaanku, kata Allah. Tak luar sikit pun Allah bagi berbanyak, semua Allah bagi semua pun tak luar khazanah perbendaharaan daripada Allah. Sebab kita minta dengan Allah yang namanya Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Hidup kita betul ada orang kata cari rezeki kan, kenapa bekerja ni cari rezeki, kenapa keluar awal pagi cari rezeki, kenapa balik lambat cari rezeki. Tapi hidup kita jangan lupa kepada pemberi rezeki. Jangan sampai cari rezeki tapi terlupa yang nak bagi rezeki ni. Cari rezeki, betul lah tu cari rezeki, lupa nak sembahyang. Macam mana? Tak kena lupa pada pemberi rezeki. Hamka sebut dalam tafsir surah Al-Duha, kata dia pun didik diri kita supaya tanamkan rasa cinta kepada pemberi nikmat. Dapat nikmat tu bagus, kamu suka dengan nikmat, tapi tanamkan diri, kata dia, supaya cinta kepada pemberi nikmat. Macam tadi lah orang cari rezeki, betul, kerja 8-5 niaga apa siang malam kan, tapi jangan lupa yang pemberi rezeki. Kita ikhtiar je, usaha kita, kerja kita waktu sekian-sekian, tapi yang mengaturkan segala-galanya ialah Allah yang namanya Ar-Razzaq. Baik, bila ayat 186 surah Al-Baqarah tadi cerita tentang Allah suruh kita minta, mintalah kata Allah. Syarat dia dua je untuk nak makbulkan doa, itu ada dua. Allah nyatakan apa? Uji da'watad da'i idza da'an. Kemudian Allah kata uji da'watad da'i idza da'an falyastajibu li.
maka yang aku suruh buatlah. Allah nyatakan yang aku suruh buat, wal yu'minu bi, dan silalah beriman denganku, kata Allah, la'allahum yarshudun, moga-moga mereka semua dapat petunjuk daripada Allah. Ayat 186 ini kalau kita baca tu, kata ulama gini, kenapa cerita doa Allah letak di tengah-tengah tajuk Ramadan? Kan tajuknya Ramadan tu, tiba-tiba mencelah iklan satu ayat perihal tentang doa. Kata ulama, tidaklah sukar untuk kita faham bahawa Ramadan bukan sekadar bulan Quran, bulan puasa, bulan ibadah dan lain-lain itu. Maka Ramadan juga telah dimaklumkan oleh Allah dalam Al-Quran, Ramadan ini merupakan bulan kita kena doa banyak-banyak. Baik, itu tajuk dia, Ramadan ni kena banyak doa. Dan ceritanya itu dalam bulan Ramadan. Cuma sekarang ni ada sekalian gini, kita nak doa ni dia ada seni berdoa, adab ada, seni pun ada. Seni ni pula ada dua. Satu, nak tengok cara baginda Nabi SAW. Yang kedua, para sahabat salafus soleh, orang-orang yang dalam hidupnya mereka telah terbukti cara mereka minta, keyakinannya, dia punya kesungguhan. Sebab mereka yakin bila minta sungguh-sungguh mesti Allah akan bagi. Saya bagi satu peristiwa disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Satu hari Nabi berada dengan kelompok para sahabat. Lalu Nabi berkata, sahabatku sekalian, sesungguhnya nanti pada mahsyar Allah akan kurniakan ada 70,000 orang yang bakal masuk syurga tanpa hisab. Itu ayat Nabi. 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisab. Lepas habis Nabi cakap tu, ada seorang sahabat bangun. Nama sahabat itu Uqashah, Ain Kaf Alif Shinta. Nabi cakap 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Uqashah bangun, ya Rasulullah, tolong doakan aku masuk dalam salah seorang daripada 70,000. Nabi kata, ya, kamu dapat. Terus secepat itu respon Nabi bila sahabat minta, ya Rasulullah, tolong doakan aku masuk dalam kategori seorang ni. Cukuplah, yang 70,000 tu aku salah seorang. Ya, kamu dapat. Tiba-tiba orang kedua bangun, ya Rasulullah, doakan aku juga. Minta maaf, Akashah telah mendahului kami. Oh, seorang aja Nabi bagi. So bagi kota sekarang ni 69,999. Orang Maghribi, orang Arab, orang putih, apa semua ni, kota kita 69,999. Nabi tak bagi pula yang kedua ni. Nabi kata, minta maaf, Akashah telah mendahului kami. Nah, ceritanya sahabat ni mereka sangat peka dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Hadis itu bukan maksudnya itu aja, ada lagi cabang-cabang lain untuk nak dapat syafaat masuk syurga dan sebagainya. Cuma ulama kata gini, kenapa dalam kita nak berdoa kan, kita Jumaat petang-petang ni kita doa, esok hari Ahad, termasuk sebenarnya malam raya, disebutkan gini, kalau kita berdoa memang kita kena baca satu doa Nabi, yang kedua doa para sahabat. Sebab mereka ni memiliki doa-doa yang sangat indah susunannya. Doa orang-orang soleh, doa orang-orang alim. Kenapa doa mereka hebatnya? Sebab antara sekalian satu je, mereka diilhamkan oleh Allah untuk sebut minta dengan cara yang sempurna. Doa ni dia kena ada ilham juga rupanya. Dia bukan boleh gitu aja. Kan sebab kalau kita nak doa ni, katalah kita duduk lepas sembahyang, kan kita baca tak adalah doa Allahumma ke yang bahasa Arab ke yang bahasa Melayu ke, berapa lama kita doa? Berapa lama kita duduk, ya Allah, pertama mohon ampun rezeki apa semua lagi, ya Allah, Rabbana atina, tak ada 5 minit buat Rabbana atina. Habis tak tahu nak minta macam mana kan. Sedangkan saya beri satu contoh. Kalau kita baca cerita doa para ulama tentang Quran, cerita doa pasal Quran, kita doa juga kan, baca doa khatam Quran dan lain-lain. Apa yang mereka minta? Pertama, Allah marhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah hidup kami dengan Quran. Jadikan Quran itu cahaya dalam hidup kami, hujah bagi kami, cahaya dalam kubur dengan Quran. Kurniakan kemuliaan pada kami dengan Quran, angkatkan darjat kami dekat pada mahsyar dengan Quran, permudahkan laluan kami dengan titian surah dengan cahaya Al-Quran, masukkan syurga dengan syafaat Al-Quran. Saya lupa dia ada 15. Quran saja 15. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Itu baru tajuk Quran. Oh, pindah pula cerita bahawa rahmat. Rahmatilah kami, rahmatilah rezeki kami, rahmatilah waktu kami semua, itu kan tajuk rahmat. Tuan-tuan sekalian, sangat detail. Kenapa? Mereka diilhamkan oleh Allah untuk minta dengan cara begitu.
Sebab itu kalau contoh doa baginda Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, doa Rasulullah itu pula paling tinggi kan. Ada doa para nabi ini yang Allah kekalkan, diabadikan dalam Quran. Tujuannya untuk kita ambil, kita copy paste saja. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhan, ilhamkan kepadaku. Yang minta ilhamnya Nabi Sulaiman, bukan jalan-jalan Nabi. Seorang Nabi, seorang raja, anak kepada Nabi Dawud alaihissalam, minta dengan Allah, wahai Tuhan, ilhamkan kepada kami untuk syukur kepadamu ya Allah. Kita kalau kata ya Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Nabi minta tinggi lagi, ya Allah, ilhamkan kepada aku untuk syukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepada aku dan nikmat kepada mak ayahku. Tak ada dalam istilah doa biasa-biasa kita ni. Saya ulang balik doa Nabi Sulaiman, ya Allah, ilhamkan aku supaya bersyukur kepadamu dengan nikmat kau berikan kepada aku dan kepada mak ayah. Macam tu doa Nabi Allah Sulaiman. Sambung lagi, wa an a'malu salihan tardah. Ya Allah, ilhamkan kepada aku juga untuk beramal dengan amalan yang menyebabkan kau terredha. Ilham yang minta ni para nabi yang statusnya Nabi mana confirm masuk syurga pun masih minta lagi ilham dengan Allah. Jadi kita ni kalau tiba-tiba terasa baik, tiba-tiba terasa pandai, kena tengok cerita-cerita ni, kisah-kisah para nabi. Kita tak ke mana pun nilai ilmu kita ni, baca buku pun 2-3 line je. Yang lebih penting lagi apa? Menumpang keberkatan para nabi, orang-orang soleh dan sebagainya. Dan mereka bila minta tu, subhanallah kan, dalam keadaan yang sangat tinggi, bahasa dia dengan Allah, adabnya dengan Allah, doa Nabi Ayub, doa Nabi Sulaiman dan sebagainya. Jadi itu contoh yang kita baca dalam Al-Quran. Dan kerana itu adalah sekalian, selain daripada adab kita berdoa, seni kita berdoa, satu lagi perkara macam mana kita nak berdoa dalam keadaan yang waktunya benar-benar mustajab. Ramadan ni secara umum 30 hari, siang malam itu dah tentu dah nombor satu. Yang kedua, sekarang ni kita hari Jumaat, dan Jumaat terakhir pula. Jumaat ni kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas apa dia? Kalaulah yang Nabi sebut hari Jumaat, dia ada satu saat yang mana tepat waktu kamu doa tu Allah makbulkan. Dia kata apa? Waktunya itu di antara 2 khutbah. Ada yang kata 2 khutbah. Pandangan pertama. Pandangan kedua menyatakan hari Jumaat ni waktu yang paling mahal, ialah antara lepas asar sampai maghrib. Imam Syafi'i kecil lagi, waktu yang hampir-hampir maghrib. Kita maghrib katalah 7 suku kan, pukul 7 kan, kita dalam Ramadan dan akan nak berbuka dah kan, hampir-hampir maghrib. Oh, itu waktu yang sangat, kita kata apa, sangat kritikal untuk kita berdoa kepada Allah. Jangan putus juga pada Ramadan ni, duduk ada rezeki kan, doa. Sebab itu waktu yang sangat mahal ni, apatah lagi kita berada pada Jumaat yang terakhir. Jadi nilai doa kita ni ada 3-4 ciri yang memungkinkan rezekinya, insya-Allah. Doa-doa itu semua akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itu kita kena tumpang doa para ulama. Dan satu lagi, kalau masih ada yang belum baca doa khatam Quran, yang surah masjid mungkin dah buat khatam Quran kita sendiri ni, kita sendiri khatam. Doanya tu kita kalau boleh kena baca ramai-ramai, ajak ahli keluarga, ajak anak-anak, isteri, kerana kata Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman setiap kali habis baca 30 juzuk, panggil isteri anak-anak duduk baca doa sama-sama. Bila ditanya, wahai Uthman radhiyallahu anhu, kenapa baca doa khatam ni ramai-ramai sama keluarga? Kata baginda Sayyidina Uthman ni, orang yang Allah muliakan, salah seorang sahabat Nabi, itulah kata dia waktu yang mustajabnya doa. Doa yang ada dekat bahagian belakang Quran juga, doa khatam Quran kita baca. Kerana itu merupakan antara nilai yang sangat bermakna bagi kita sebagai umat Nabi SAW. Baik, itu pada berbaki 2 hari ini. Dan untuk ingatan kita semua, kita masih ada lagi malam ni, malam esok, 10 malam akhir Ramadan. Bukan sekadar dijanjikan dengan Lailatul Qadar pada salah satu malam itu, bahkan disebutkan dalam kitab oleh Ibnu Rajab Al-Hambali,
10 malam akhir Ramadan ini juga termasuk dalam antara 17 malam yang dibuka pintu langit menjelang maghrib. Seawal maghrib pintu langit dah buka. Biasa pintu langit buka setiap hari, tapi bukanya 1/3 malam, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kan. Bermaksud, apa maksud ayat ni? Maksudnya doa kita waktu maghrib tu, doa kita pukul 7.30, pukul 8 tu sama nilai macam kita doa pukul 4 pagi. Pintu langit terbuka tu maksudnya Allah tunggu mana doa kita kan. Allah tunggu kan. Kita doa ni ada had berapa minit sangatlah kita baca doa, Allah tunggu mana lagi. Yang minta ampun aku ampunkan, kata Allah. Yang minta rezeki aku nak bagi rezeki, yang mohon keafiatan aku nak bagi keafiatan. Dan kata Abdullah bin Al-Mubarak pula, cara yang paling baik dalam tadi kita bertepatan dengan waktunya, saatnya, programnya Quran tadi itu. Satu lagi untuk berikan nilai tambah pada doa kita, untuk memastikan doa kita tu lebih cerah peluang untuk dimakbulkan. Jangan lupa untuk mendoakan kesejahteraan orang lain, sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza, di Sudan. Ya, doalah semua sahabat-sahabat kita yang sakit, jiran-jiran kita, kenalan kita. Mendoakan orang lain termasuk dalam kaedah untuk doa kita turut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mana dalilnya? Disebutkan Nabi SAW, kata Rasulullah, tidak ada doa yang dilafazkan oleh orang yang beriman, doakan orang lain, melainkan malaikat akan menyebutkan untuknya walaka bimithli. Maksudnya engkau dapat benda yang sama. Dan malaikat mengungkapkan sebanyak 3 kali. Contoh, kita ziarah sahabat kita sakit, ya Allah, mudah-mudahan kita doa gitu, mudah-mudahan sahabat aku disihat ya Allah. Walaka bimithli, malaikat kata kau mendapat benda yang sama. Sekali doakan kawan kita sihat, malaikat doakan kita, kau dapat benda yang sama. Sihat tu 3 kali. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kawan-kawan aku ya Allah. Malaikat, walaka bimithli, kau dapat benda yang sama, kau dapat benda yang sama, kau dapat benda yang sama. Kalau kita fikir antara doa kita dengan doa para malaikat, mana lagi hebat? Jauh lah malaikat. Ya, jadi untuk lebih banyak dapat peluang malaikat doakan kita, maka kita doakan orang. Dan pusingan kitaran doa zaman kita hidup ni mendoakan orang yang telah pun pergi terlebih dahulu. Antaranya kalau kita baca doa yang biasa khatib baca kan masa khutbah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului sebelum kami. Mereka dah beriman sebelum daripada zaman kami. 100 tahun dulu, 200 tahun dulu kan, umat-umat terdahulu dan nenek kita. Ya Allah, mereka telah mendahului kami dengan iman, ampunkan dosa mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ni rasa benci, rasa cemburu, rasa dengki, hasad pada orang beriman. Janganlah elakkan benda tu ya Allah. Mohon dijauhkan benda-benda buruk, hasad pada orang. Jangan jadikan hati kami ni dendam, kesumat, tak suka pada orang beriman. Itu kita mohon dengan Allah. Jadi khatib baca doa tu sangat-sangat bernilai tu, bukan untuk kita saja. Jadi kita mendoakan orang yang telah pergi lebih awal daripada kita, supaya esok kita dah tak ada, anak-anak kita pula doakan kita, dan generasi akan datang doakan kita. Itu yang nama dia pun saling berkongsi syafaat antara satu dengan yang lain. Batu hadirin sekalian, habis kita nak ujung Ramadan ini, jangan lupa sekali lagi ada satu lagi malam. Kalau tadi saya cerita 10 malam akhir, antara malam lain yang disebutkan dalam kitab juga dibuka pintu langit seawal maghrib, ialah pada malam hari raya. Kalau rezekinya raya hari Senin, kita tunggulah nanti pengumumannya tu. Kalau rezekinya raya hari Senin, maksudnya malam Senin. Malam Senin itu dipanggil sebagai Lailatul Ijazah, malam anugerah. Nabi SAW nyatakan, siapa yang dapat menghidupkan malam hari raya dengan amal-amal yang soleh, maka Allah tidak akan matikan hatinya dalam keadaan orang lain hatinya dah mati. Rosak macam mana pun manusia, kamu terselamat. Apa amalannya? Menghidupkan malam raya dengan amal-amal soleh.
Balik kampung tak ada masalah kan? Tapi macam mana kita isikan nilai hidup kita ni, dia dengan doanya. Duduk sejak kali keluarga kan, tahlil, doakan untuk arwah atuk nenek kita apa semua kan, ia tak ada bermanfaat. Sebab malam raya ni malam anugerah. Allah nak bagi ni bonus setelah sebulan kita selamat puasa ni, ada anugerah-anugerah khas Allah nak berikan. Dan ganjaran itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang memang hidupnya nak fikirkan menambahkan amal-amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan kita bicarakan pada tengah hari ini, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kumpulan orang-orang yang satu mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Yang kedua, kita terus jaga keselamatan hidup kita ni, keafiatan kita, supaya akhirnya hati-hati kita yang dah dilatih sejak daripada sebelum Ramadan ini, dia akan keluar daripada madrasah Ramadan dalam keadaan kita boleh terjemahkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam hati kita ni mudah-mudahan melimpah. Salah satu daripada tanda puasa diterima, salah satu daripada tanda Ramadan kita okey, keluar daripada Ramadan, dia boleh terjemahkan 11 bulan berikutnya akan menatijahkan hasil yang baik, hasil daripada tarbiyah Ramadan selama sebulan, kesannya perpanjangan 11 bulan. Baiknya itu kerana apa? Dapat lalu satu kursus sebulan Ramadan, hasil-hasilnya buah daripada akhlak tu tadi semua akan mengalir dalam hidup kita. Kata-katanya baik, tindakannya baik, niat hati kita baik. Mudah-mudahan semuanya berada dalam rahmat, keberkatan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu dahulu, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberkati Allah, selamat kita di dunia dan selamat kita di akhirat. Allahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.